Korang bayangkan kita hidup dalam dunia ni tak ada undang-undang. So korang pernah terbayang tak kenapa undang-undang tu wujud dan kenapa kita kena follow undang-undang? Hari ni aku nak explain kat korang basic criminal law. Bayangkan korang tengah jalan-jalan, lepas tu ada kereta rempuh korang daripada belakang. Korang pun mengamuk, korang keluar kereta, korang hentak dia. So, adakah itu salah dari segi undang-undang? Dalam undang-undang jenayah, kita ada dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, actus reus. Act, iaitu perbuatan yang melanggar undang-undang. Dan yang kedua adalah mens rea. Mens rea itu adalah niat. Niat semasa kita membuat perbuatan tersebut. Kalaulah ada dua-dua ni, perbuatan dan juga niat, maka ianya di bawah kategori jenayah. Contoh lain, kalau korang tengah jalan-jalan, korang terjumpa satu wallet ni dan korang ambil wallet tu. Korang tahu wallet tu bukan korang punya. Jadi itu salah. Kalau korang tak tahu wallet tu korang punya, maybe tiada niat. Dalam undang-undang jenayah, kita tengok kedua-duanya sekali. Pertama adalah actus reus dan yang kedua adalah mens rea. So basically untuk undang-undang jenayah ni sangat simple. Pertama, actus reus dan yang kedua adalah mens rea. Kalau korang seronok belajar undang-undang, korang boleh like, komen dan juga share video ni.